Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada kali ini. Saya Siti Nurul Syuhaili binti Nurhan dan hari ini saya akan membentangkan berkaitan tugasan bagi kursus EDUP 3143 Sosiologi dalam Pendidikan. Tajuk pembentangan saya ialah Pendigitalan Pendidikan. Dalam pembentangan ini, saya akan menghuraikan isu jurang digital serta kesannya terhadap mobiliti sosial pelajar khususnya di kawasan luar bandar. Pendigitalan pendidikan merupakan satu transformasi penting dalam sistem pendidikan moden, terutamanya selepas pandemik COVID-19 yang mempercepatkan penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. Perubahan ini bertujuan memastikan kelangsungan pendidikan serta membuka akses kepada semua pelajar tanpa mengira lokasi. Namun begitu, di sebalik kelebihan ini, wujudnya beberapa cabaran yang memberi kesan kepada keberkesanan pelaksanaannya. Bagi memahami isu ini dengan lebih mendalam, saya telah menggunakan satu kajian sebagai rujukan utama kita. Kajian oleh Sarimah Suryansyah 2021 telah digunakan sebagai sumber utama dalam perbentangan ini. Kajian ini meneliti jurang digital dalam kalangan pelajar sekolah menengah di kawasan luar bandar Tawau di Sabah. Pemilihan kajian ini adalah kerana ia menyediakan data empirikal seperti peratusan, jadual statistik dan analisis yang jelas berkaitan isu pendigitalan pendidikan. Berdasarkan kajian ini, kita dapat melihat gambaran sebenar situasi yang sedang berlaku. Kajian ini menunjukkan bahawa pelajar di kawasan luar bandar menghadapi jurang digital yang ketara, terutamanya dari segi akses kepada kemudahan teknologi. Keadaan ini dipengaruhi oleh faktor sosioekonomi seperti pendapatan isi rumah yang rendah, sekaligus menjejaskan peluang pembelajaran mereka. Keadaan ini sebenarnya berkait rapat dengan konsep mobiliti sosial dalam pendidikan. Mobiliti sosial merujuk pada pergerakan individu dalam struktur sosial sama ada meningkat atau menurun berdasarkan faktor seperti pendidikan, ekonomi dan juga pekerjaan. Dalam konteks ini, pendidikan berfungsi sebagai medium utama untuk meningkatkan taraf hidup seseorang. Namun dalam era pendigitalan, peluang ini sangat bergantung kepada akses kepada teknologi seperti internet dan juga peranti digital. Oleh itu, kita dapat melihat bahawa isu utama yang timbul adalah berkaitan dengan ketidaksamaan akses digital. Isu utama dalam pendigitalan pendidikan ialah ketidaksamaan akses digital, khususnya antara kawasan bandar dan juga luar bandar. Jurang digital ini merujuk kepada perbezaan dari segi akses kepada internet, peranti serta kemudahan teknologi. Walaupun isu ini wujud, pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Kerajaan Malaysia telah melaksanakan pelbagai inisiatif seperti My Digital bagi memperluaskan penggunaan teknologi dalam pendidikan di Malaysia. Walaupun kadar penggunaan internet meningkat kepada 91.7%, jurang antara kawasan bandar dan luar bandar masih wujud sekitar 15%. Ini menunjukkan bahawa usaha yang telah dilaksanakan masih belum menyeluruh. Seterusnya, pelbagai langkah pelaksanaan turut diperkenalkan. Antara langkah yang dilaksanakan termasuklah penambahbaikan kemudahan internet serta pengenalan program seperti Didik TV KPM sebagai alternatif pembelajaran di Malaysia. Namun begitu, kekangan seperti ketiadaan peranti dan capaian internet yang lemah masih menjejaskan keberkesanan pelaksanaan ini. Perkara ini dapat dibuktikan melalui data dan juga statistik yang diperolehi daripada kajian. Berdasarkan kajian Sarimah Suryansyah 2021, walaupun 82% pelajar mempunyai akses internet dan 87.6% memiliki telefon, hanya 6.9% pelajar menganggap pembelajaran dalam talian berkesan. Selain itu, sebanyak 41.6% pelajar terpaksa menggunakan komputer secara berkongsi yang menjejaskan keberkesanan pembelajaran mereka. Selain faktor akses, faktor lokasi juga memainkan peranan yang sangat penting. Kajian menunjukkan bahawa pelajar yang perlu bergerak lebih daripada 400 meter untuk mendapatkan akses internet lebih cenderung tidak menghadiri kelas dalam talian. Hal ini membuktikan bahawa faktor geografi turut menyumbang kepada kewujudan jurang digital. Walaupun begitu, pendigitalan pendidikan tetap mempunyai beberapa kesan positif.
Antara kesan positif ialah pembelajaran menjadi lebih fleksibel melalui kaedah tidak serentak. Selain itu, penggunaan teknologi juga membantu pelajar meningkatkan kemahiran digital yang penting dalam dunia pekerjaan masa kini. Namun, kesan negatif yang timbul adalah lebih ketara dan memberi implikasi yang sangat besar. Kajian menunjukkan bahawa sebanyak 40.8% pelajar mempunyai kehadiran rendah dalam kelas dalam talian yang menunjukkan mereka ketinggalan dalam pembelajaran. Dapatan ini turut disokong oleh Hasin 2022 yang melaporkan bahawa 52% pelajar di Sabah tidak mempunyai akses internet. Selain itu, faktor sosioekonomi juga memberi kesan yang sangat signifikan. Pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah menghadapi kesukaran untuk membeli data internet, malah ada yang terpaksa bekerja sambilan. Keadaan ini menjejaskan fokus serta prestasi akademik mereka. Oleh itu, semua dapatan ini membawa kepada satu kesimpulan yang sangat penting. Berdasarkan dapatan kajian, jelas bahawa pendigitalan pendidikan tidak dilaksanakan secara automatik yang boleh meningkatkan mobiliti sosial pelajar. Walaupun majoriti pelajar mempunyai akses internet, keberkesanan pembelajaran masih rendah. Hal ini menunjukkan bahawa akses digital yang tidak seimbang akan menyebabkan sebahagian pelajar terus ketinggalan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Sehubung dengan itu, beberapa cadangan penambahbaikan perlu dilaksanakan. Antara cadangan yang dikemukakan ialah memperluaskan akses internet di kawasan luar bandar, menyediakan peranti digital kepada pelajar serta memberikan kebantuan kewangan kepada pelajar daripada keluarga yang berpendapatan rendah. Cadangan ini penting bagi memastikan semua pelajar mendapat peluang pendidikan yang sama. Kesimpulannya, pendigitalan pendidikan mempunyai potensi untuk meningkatkan mobiliti sosial pelajar. Namun, jurang digital masih menjadi cabaran utama yang menjejaskan keberkesanan pelaksanaannya. Oleh itu, usaha yang lebih menyeluruh perlu dilaksanakan bagi memastikan tiada pelajar yang tercicir dalam arus pendidikan digital di Malaysia.